Ku pinta hidup serumah, satu atap sah menikah. Kata mau, malah kau putus-putuskan tali kasih sayang kepadaku. Ada, dia ingat kita heran. Dia nak putus-putuskan kita. Sini hang berambuih nu 13 ekor jantan kau belakang dok menanti, hang tahu tak? So, Assalamualaikum hampa semua, adik-adik kau dah, kakak-kakak, abang-abang yang menonton kau dah selama main ni kan. Mainlah teman kau dah saya. Kau dah nak buat korma telur hari ni, cik oi. Bang Ibrahim hampa lah dah request dekat kau dah, kata nak makan darah korma telur. Dia kata lama tak makan korma telur. Hang je duk utup telur aku. So, lepas kita dah tomeh bawang putih, bawang besar, daun karapoleh, kulit kayu manis, bunga lawang tu, kita lempak masuk pi dalam tu pula kita punya bahan-bahan blend. Untuk bahan blend tu macam biasa lah. Bawang putih, bawang besar, halia kan. Sabuk rempah korma dengan ayam lah. Hampa tahu dah kau dah minggu ni seronok lah. Tak tahu nak habaq lagu mana kan hampa. Sayang-sayang kau dah semua. Lepas tu kau dah lempak masuk pi dulu kat dalam tu kita punya ubi kentang. Pasal kau dah dia kerat besar sikit kentang tu. Boh lawai sikit kan. Aku ni seronok pasal apa tak ada? Pasal nu rebau pendek, pelesik hutan, mengkarung payah, bewak kabur, mak mentua haram jadah aku tu tak ada dekat sini seminggu bang. Pak Tam Kadiang tu anak nombor jongang tu dia mai kemarin, dia angkut lah kelawak gua kelam tu balik pergi rumah dia dekat Semelin tu. Adik-beradik tok ya hampa lah pangkat-pangkat cucu menakan lagu tu kan. Dia kata kau dah tak marah kau nak balik tok ya sat. Dia tak tahu dalam hati ni aku kalau boleh buat balik taruh pun tak apa. Kau dah dengan penuh keanggunan kan kau dah kata lah ai tak marah kau dah memang suka. Hang taruh buang 2 3 4 bulan di rumah hang pun tak ada masalah apa Mok kalau kata gamoy esok nu tak larat nak main hantang kan. Hang sumbat masuk pi dalam beg baju tu kan. Hang lempang pi dekat dalam lok 12 Semelin tu biar dia berkawan dengan bewak-bewak Semelin tu. Jangan takut, jangan segan tau. Haram panah lintang kau dah tak nak buat repot Hang percayalah cakap kau dah. Hampa ingat dia nak duduk diam saja. Orang tua pelang tu dia katalah kat aku balik tu. Punya kau ajar mulut menantu kita tu. Hampa ingat kau dah nak duduk diam saja. Aku kata balik dengan dalarnya. Sesuai lah dengan mak mentua pembuta perut bodoh kayu kerja duk buat hamba dekat anak menantu ni kan. Tak gitu kan dia? Kawan sakit hati lah bang. Dia tutup pintu van Kadiang tu kedegang. Macam dengar apa lagi yang tahu. Kau dah kata lah kat Kadiang kan. Terima kasih lah banyak-banyak Kadiang. Oi sudi main ambil binatang buah ni kan. Kau dah ni telefon Jabatan Penghilitan tu berapa lama dah. Mereka tak main-main. Bahaya. Kita duk simpan binatang buah lagu ni dalam rumah kita. Takutlah kau dah pasal tu lah. Kau dah tak duduk sekali kalau nak tahu. Kawan tergelak kan. So lepas salam-salam tu dia beramboi pinggan yang 12 tu. Haram tak telefon abang apa lagi ni kan. Okey lah gambarnya tu. Dalam popek pi popek mai popek pi popek mai siap dah pun. Korma telur rebui kita sayang. Oi ni mau kalau kata gamuk makan dengan nasi hangat-hangat ada ikan kering sikit kau kan sedap. Sementara tu kau dah nak tunjuk lah dekat hampa tengok lawa dah. Jam tangan baru kau dah ni. Sebenarnya nak kau dah punya aku minta dekat dia. Lawa sangat nampak kan. Orang perempuan boleh pakai, orang jantan pun boleh pakai. Buat apa nak beli hak kopi ori apa semua kan. Kita beli hak original tahu sayang. Rega pun murah-murah je. Tak mahal mana pun. Macam-macam color ada sayang. Oi pulak tu dia boleh kena ayang tau. Jangan takut, jangan risau. Kok kena hujan ke, terjatuh dalam belanga gulai ke. Jangan risau pasal dia tahan ayang. Water resistant. Rupa dia lawa kan. Nampak macam jam mahal-mahal. Dia punya bahagian getah tu kat tangan kita tu. Mau kalau kata gamuk hampa pakai ketat dia tak bagi rasa sakit. Dia tak buat rasa rat tau. Tu lampu pun ada cek. Mau kalau kata gamuk nak tengok jam dalam kelam kan. Tekan lampu tu takkan tak nampak. Biji mata tu tahu mana. Mau kalau kata gamuk kata tak nampak kan. Kokot lah berasa tak hati tengok jarum jam kan. Dekat dalam tu ada digital juga. Hang perasan dah nombor semua terpampang elok. Mau kalau kata beli bagi dekat laki hang ni dia renyeh sampai ke telinga cek oi. Anak-anak hampa hang dapat preso nombor 1 2 3 tu kan. Hampa belilah bagi kat depa seorang satu. Beribu unit dah terjual cek. Orang muda kan Gen Z cukup suka jam-jam lagu ni. So mau kalau kata berminat tu pakat-pakat lah pergi tekan beg kuning kat tepi tu nah sayang nah.